Orang kita tak akan percaya kalau selagi benda tu tak berlaku. Walaupun dah predik 20 tahun yang lepas, tapi sekarang ni masih lagi tak buat. Contohnya harga emas dulu waktu tahun 2000 hanya sekitar RM35 saja. Ada yang beli RM39 pun ada untuk 1 gram. Tapi hari ni dah cecah hingga 470 gram pun tak ada orang nak beli lagi. Bila pakar-pakar kewangan sendiri kata nanti harga emas akan naik lagi jangka masa yang panjang, dia tak nak juga beli sebab dia tak percaya. Nanti benda tu dah naik 1000 barulah dia gelabah nak menyimpan emas. Jadi benda ni kita boleh prevent dengan knowledge tau. Kalau bila ada knowledge tentang ilmu, memang mudahlah benda tu nak jadi. Yang first ni, perasan kalau orang yang penyimpan emas yang ada ilmu ataupun ada knowledge ni, dia punya simpanan dia berkepuk-kepuk, punya simpan emas tu sampai kena bayar zakat. Zakat emas ni dia kena kalau ada 85 gram ke atas je. Kalau tak ada 85 gram, tak kena bayar zakat pun. Jadi, diorang yang menyimpan emas ni, kurang 2 ke 3, 4 tahun, penyimpan emas yang baru-baru freshie atau newbie ni, pun dah boleh bayar zakat 85 gram simpan tau. So, boleh baca buku kewangan, wang emas ataupun misi berserta untuk tambah knowledge tentang kewangan. Dan kalau anda nak mulakan simpanan emas, anda boleh klik bio atau rujuk pin video. Dan saya akan bantu anda untuk kaya dengan emas.